Assalamualaikum. Hari ni abang nak buat nasi goreng air mata. Okey, mula-mula kita panaskan kuali dan kita masukkan minyak lebih kurang 4 hingga 5 sudu. Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan tumisan seperti bawang merah, bawang putih dan juga halia. Bila bawang dah wangi, kita masukkan lebih kurang 3 hingga 4 biji cili padi. Okey, kemudian abang masukkan potongan cili hijau dan juga potongan batang saderi. Okey, setelah kita tengok cili hijau dan juga batang saderi telah mula layu, kita boleh masukkan nasi. Abang menggunakan beras basmati, nampak dia punya nasinya begitu berderai sekali. Okey, kemudian abang tambah 1 sudu teh lada hitam. Okey, untuk lebih berseri kita masukkan 2 sudu teh serbuk cili dan 1 sudu teh serbuk kunyit. Biasanya nak menaikkan seri nasi goreng ni kita masukkan cili sos, tomato sos ataupun kicap. Tapi kali ni kita gunakan apa yang ada di dapur saja. Ini pun dah nampak berseri-seri dah nasi goreng kita. Okey, nak nampak lagi berseri, kita masukkan potongan cili merah. Okey, inilah rahsia nasi goreng air mata kita. Tadi kita dah masukkan lada hitam, kita masukkan cili padi dan kita masukkan lagi cili. Bila makan, barulah keluar air mata. Itulah dinamakan nasi goreng air mata. Okey, akhir sekali kita perasakan dengan 1 sudu teh garam dan juga 2 sudu teh gula. Bagi melengkapkan rasanya, kita perahkan 1 biji limau nipis. Barulah cukup rasa ada masam manis, masin dan pedas. Okey, sebelum dihidangkan, kita cuba rasa dahulu. Mana yang tak cukup tu, bolehlah kita tambah sesuai selera. Okey, terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani.